Pelakon Zarina Zainuddin berusaha menyediakan juada Jepun buat sebagai menu sahur anak usahawan dan pepengaruh Rizwan Rizzo Kumura iaitu Sky Taizo Okumura yang pertama kali berpuasa tanpa ibu. Zarina 55 tahun bersungguh-sungguh mencari menu negara matahari terbit tersebut buat sepupunya yang seakan-akan air tangan arwah ibunya, Allahyarham Akiko Okumura. Katanya Zarina tidak tahu untuk buat macam arwah ibunya, tetapi saya berusaha mencari sushi semalam. Sesi perkongsian Zarina pagi tadi mengundang sebab orang ramai apabila melihat remaja berusia 13 tahun itu bersahur tanpa menikmati hidangan ibunya seperti kebiasaan. Dalam masa yang sama, sedihnya tengok Sky macam mana dia nak hadapi hari yang akan datang, rindu yang menyakitkan. Semoga semua baik-baik dan diberi kekuatan luar biasa. Sementara itu, Rizwan memaklumkan dia dan anaknya masih belum pulang ke rumah mereka dan bersahur di rumah Zarina yang merupakan anak saudaranya. Malah, dia juga mengakui emosi anaknya masih belum stabil selepas 3 hari pemergian Akiko apabila kerap menangis, terutama ketika diziarahi insan yang rapat dengan keluarga mereka. Jumaat lalu, Rizwan memaklumkan isterinya meninggal dunia tanpa menjelaskan punca kematian. Rizwan mendirikan rumah tangga dengan Akiko yang juga merupakan seorang wanita asal Jepun pada Februari 2009. Hasil perkahwinan mereka dikurniakan seorang cahaya mata lelaki iaitu Sky Taizo Okumura yang kini berusia 13 tahun. Jangan membuat sebarang spekulasi yang boleh mencetuskan kontroversi. Apapun, semoga Rizwan dan Sky tabah dalam menghadapi ujian ini.